Halo guys, bertemu lagi dalam Gojek. So hari ini lama Gojek tak buat video. So hari ini kita akan buat perfume yang terbaru yaitu Downy Mystic. Jadi kita ada dapat parti dia. Jom kita sediakan barang dia, apa bahan-bahan yang ada. So kita letak tepi dulu dan kita ni dia minyak parti wangi Mystic. So bahan-bahan diperlukan dia, jom kita ambil. Mula-mula kita ambil penimbang dulu guys. So kita ambil penimbang ni dulu, so kita boleh nampak. And then perkara yang seterusnya kita ambil botol balang yang paling besar ni untuk kita buat yang ni. So kita lap dulu untuk bersihkan dia, jadi supaya dia bersih, dan kita akan lakukan seterusnya. Okey geng, kita sediakan bahan-bahan dia. So bahan dia ada mudah dia. Jadi kita gunakan bahan iaitu yang terbaru ni, iaitu EDP perfume alkohol dan fixatif dia dah campur. Jadi kita cara ni memang mudah. Hari tu kita menggunakan Sobilizer ataupun emulsi. Jadi kita gunakan cara kaedah baru ni. So kita gunakan balang yang paling besar ni 500 ml. Jadi saya nak buat dia 300 ml. Kita nak buat 300 ml. Jadi perkara yang pertama kita nak buat, kita tuangkan ke dalam ni semua parti ni dalam botol dia ni. Kita tuang dia sampai habis, jangan sampai sisa ditinggal. Okey, seterusnya kita letak tepi. Dan seterusnya kita nak bancuh alkohol dia pula. Okey, kita letak tepi dia dulu. Jadi kita nak ambil penimbang ni guys. So penimbang dia ni, jadi kita nak timbang dia dulu sebab saya dah test hari tu. Jadi saya dah test dia. Okey, berat dia dalam 103. So hari ni kita kasih kosongkan dia. And then kita ambil alkohol yang dah ni. So cara kaedah ni memang mudah guys. So kita cuma tuang ke dalam ni je. So kita nak, kita tersalah tadi guys. Okey geng, kita sambung balik, kita tuang dalam ni. Kita beri dia sampai 180. Kita nak tengok amount dia. Okey, dia ada terlebih sedikit guys. So kita nak pindah dia sedikit. So kita nak sedut dia dengan kita nak gunakan ni. So kita sedut dia. Okey. Kita gunakan 180. Alright. Kita dah dapatkan 180. Okey, kita akan letak tepi yang bahan-bahan ni. Kemudian kita angkat yang ni dan kita akan letak tepi. And then yang ni cara agak mudah. So dalam ni total dia 120 dia. Jadi dia lebih kurang dalam ni. So ni adalah dia. Jadi kita perlukan, cara dia memang mudah. So kita akan tuangkan ke balang yang besar ni. Okey. Dia ada mencecah lebihan sedikit, tapi tak mengapa. So ada amount dia terlebih. Saya sebab isi padu dengan ml ni dia tak sama guys. So dia ada lebih. Tapi tak mengapa sebab parti ni sebanyak buat. Jadi kita akan mixingkan dia. Alright guys, jom kita mixingkan dia. Okey, kita lanjutkan. Seterusnya baru kita akan tuang ke dalam botol. Alright guys, kita tunggu sebentar ya. Okey geng, setelah dibancuh, bahan ni kita letak tepi dulu. And then kita boleh bagikan ke dalam botol yang seterusnya. Jadi kita nak isi amount ni terlalu banyak. Jadi kita tuang ke dalam ni. So alkohol ni memang 95, hari tu saya pakai 99. Jadi saya tuangkan sedikit untuk botol yang dalam botol ini. Jadi kita akan tinggalkan sedikit dan kita akan ambil corong yang kecil. Corong yang kecil.
dan kita sediakan untuk dituang ke dalam botol yang besar ni. So kita nak ambil dia dulu, kemudian kita akan isikan yang paling kecil ni. Jom kita tuang dia. Okey geng, kita tuangkan dia ke dalam botol ni. So dalam memang semua dalam ni adalah berkuantiti dalam 30 ml. So kita tuang dia. Okey, satu dah siap. Jadi kita akan tuang. Okey, kita akan terus lajukan sedikit dan kita tengok hasilnya. Okey geng, ni yang dah siap. Jadi 5 botol yang ni. So ada belen yang kecil-kecil ni guys. So kita akan gunakan injection nanti sebab ni yang botol kecil yang kita gunakan nanti kita letak dia dalam jumlah yang ni. So kita akan letak ke tepi sikit semua yang ni. Okey, yang ni dah siap. Jadi kita akan isi yang kecil pula. So yang kecil ni ada susah sikit nak isi dia guys. Sebab yang kecil ni dia jenis yang dia punya lubang dia kecil. Jadi saya kena cari menggunakan injection untuk tuang dia ke dalam supaya dia senang kita untuk tuang dia dalam dia jumlah total yang kita nak. Jom kita akan tuang dia macam mana ke dalam yang ni. Jom kita akan cuba. Kita buka dulu beberapa kepala dia ni untuk senang kita tuang dia nanti. So kerja ni memang ada leceh sikit, kita kena buka dia. Memandangkan lubang dia ni kecil. Jadi saya terpaksa menggunakan injection juga. Menggunakan yang ni 10 ml kita akan tuang dalam. Kita tengok hasil dia macam mana. Yang hari itu kita ada isi yang kecil ni berapa banyak yang jumlah yang kita nak. Dan kita akan tuang dia. Let's go. Kita gunakan cuma jarum kita tak ada guys. Kita kena cari. Okay guys, stay tune dulu. Okay geng, kita dah jumpa injection yang kecil ni. Tadi kita cari. Alright, kita akan cuba tuang. Yang ni cuma dia paling kecil saja, cuma ada 5 ml saja. So satu ni kena kedua kali pump. Jadi kita kena isi juga total dia ni, cuma ada 5. So kita kena tuang dia ni dalam, ada 5 guys. So dia ada bagi tinggal sedikit ruang, kita tinggalkan dia ni. Pakai injection ni dia ada memang sebab lubang dia ni kecil guys. So jadi kita tinggalkan beberapa ruang ni untuk kita masukkan ke dalam yang ni. So korang boleh tengok walaupun saya buat video tu malam ni. So botol dia pun cepat penuh guys. Memang susah sikit kalau yang kerja yang botol kecil ni memang dia agak begini. So kita kena kuncikan. Jom kita seterusnya hasil macam mana. Jom kita akan tengok isi dia. Kita stay tune. Okay gengs, ini adalah hasil yang kita dapat. So ni ada dalam 11 botol. Yang satu ni saya buat sampel dia untuk pakai dekat kereta nanti. So saya simpanlah dalam kereta atau peluri nanti. So ni adalah hasil yang kita dah dapat, 5 botol yang besar dan 10 botol yang ini. Kalau ikutkan dia untuk botol besar ni dia boleh buat dalam 10 botol saja kalau yang sepenuhnya. So yang ni yang paling kecil yang saya buat, yang pen jenis macam ni. So kita boleh tengok yang brand yang ni, kita boleh tengok korang boleh tengok ni adalah dia. So banyak lagi yang saya dah buat. Alright guys, semoga video ni menarik. Jangan lupa dan subscribe. Semoga bermanfaat dan kita berjumpa lagi. Bye bye, see you again.